Hai, nama saya Elena Maisara Mikir Allah, nombor matrik KAD 2505007-004. Hai, nama saya Nina Ayu Marisa binti Nik Junaidi, nombor matrik KAD 250507005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah KAD dengan nombor matrik KAD 2505070. Hai, nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Fairuz. Nombor matrik ialah KAD 2505070008. Nama saya Nur Damia Maisara binti Muhammad Zamri. Nombor kad matrik saya KAD 250507000. Hai, nama saya Nur Farizatul Ashikin binti Khalid. Nombor matrik saya KAD 250507014. Enam polis termasuk seorang inspektor di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jerantut direman 6 hari bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima suapan RM5,000 bagi menyelesaikan kes rampasan air ketum. Perintah reman sehingga Khamis ini dikeluarkan Magistrate Muhammad Shah Reza Nur Azman. Difahamkan semua suspek ditahan SPRM petang semalam susulan laporan daripada seorang lelaki mendakwa menyerah wang suapan itu. Ia sebagai imbuhan bagi menyelesaikan kes serbuan dan rampasan air daun ketum di rumah pengadu pada 3 Mei lalu. Semua suspek berusia antara 28 hingga 48 tahun ditahan di beberapa lokasi di sekitar Jerantut petang semalam. Pengarah SPRM Pahang, Hairuzam Mahmad Amin alias Hamim ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 16A Akta SPRM 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan podcast kami yang bertajuk Ruang Bangkit Semula. Hari ini kami akan membincangkan peribahasa yang bertajuk condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegak. Bahasa ini menunjukkan kita bahawa walaupun orang yang hampir jatuh, contohnya terlibat dalam kes salah laku, itu masih ada peluang untuk disedarkan dan dibantu. Dan orang yang rebah dalam hidup pun tak semestinya kekal di bawah. Mereka boleh berubah, boleh bangkit. Yang penting ada usaha dan sokongan. Kan, seorang pegawai yang dulu pernah terlibat dalam kes rasuah, bila diberi peluang kedua dan disiasat, dia pun bertaubat. Kini, dia dah yang paling menolak rasuah. Dan ada pelajar yang selalu meniru dalam ujian, tapi ditegur dengan baik oleh guru dan dia insaf dengan perbuatannya, dia akan menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Itu adalah contoh rebah yang menegak. Kadang kita terlalu cepat menghukum, tapi peribahasa ini mengajar kita untuk menunjukkan tongkat, bukan sebab orang yang dah hampir jatuh. Betul, manusia semua tidak sempurna. Ada yang buat silap, tapi bezanya, adakah kita diberi peluang untuk berubah? Dan adakah kita berani untuk membantu mereka yang memerlukan pertolongan walaupun masa dalam mereka hitam? Saya pernah ada kawan yang sangkut dengan masalah duit ni. Dia desak sangat. Tapi apabila dia minta tolong, saya bimbing dia buat bisnes kecil. Sekarang Alhamdulillah dia stabil. Ada, tongkat itu pun bukan duit, tapi doa, nasihat dan kepercayaan. Itu pun dapat membangunkan semua orang lain. Sebab tu integriti bukan sahaja menolak rasuah, tetapi memastikan bahawa kita dan orang lain. Kalau kita jatuh, jangan malu untuk bangkit. Tapi, kalau orang lain tersilap, jangan lokek untuk bantu. Tak rugi beri peluang kedua kepada orang yang pernah jatuh ni. Kadang-kadang mereka lah yang paling kuat untuk bangkit. Dan dalam masyarakat, kita kena jadi penegak, bukan penolak. Kita bantu yang condong, kita tarik yang lapang. Bahasa ini bukan sekadar nasihat, dia juga satu harapan. Dunia ini bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang berani membaiki diri. Bantu yang condong, angkat yang rebah, tolak rasuah, pilih integriti. Terima kasih mendengar podcast kami. Assalamualaikum. Baby, you are good, you are good, you are good,
aku dulu. Tapi bila dia minta tolong, saya bantu dia buat bisnes kecil. Sekarang Terima kasih mendengar. itu masih ada peluang untuk kita disedarkan dan dibantu. Dan orang yang dah jatuh ataupun rebah pun tiga orang kan. Ya, malu. Jangan lokek untuk bantu. Tak rugi beri peluang untuk